Alright, pagi ni seperti biasa kita akan buat semburan foliar. Produk yang kita akan gunakan ialah Fulvita Soluble. Ini keluaran kuda merah. Okey, sukatan dia ialah 1 gram per liter air. So kita perlukan 20 gram untuk 20 liter air. Alright, kita akan buat semburan di fasa 1. Alright, cuaca pagi ni cantik, so kita akan buat penyemburan foliar. Alright, kita buat 20 gram saja. Kita buat, kita timbang dulu. Kalau kita buat lebih daripada 20 gram, 40, 100, dia akan overdose. Dia akan beri kesan kepada pokok. Right, so be sure 20 gram dalam 20 liter air. Okay, kita basuh dalam tong 20 liter. Kita buat penyemburan di bahagian bawah daun. Bahagian bawah daun. Dan juga di bahagian pangkal. Alright. Pokok ni dah lebih daripada 6 kaki lah. Daun dia pun dah semakin hijau. Okey. Cuma batang dia belum kuat lagi lah. Nampak dia macam menunduk. Kita daun dan juga di bawah.